Oppo Malaysia dengan bangganya telah memperkenalkan A6 Pro 5G, evolusi terbaru dalam ketahanan unggul. Meneruskan legasi siri A, A6 Pro 5G direka untuk melangkaui batas dan menetapkan penanda aras baharu tentang erti sebenar ketahanan sambil menampilkan rekaan moden dan bergaya yang seiring dengan trend masa kini. Dalam video ini kami nak kongsikan kenapa A6 Pro 5G ini adalah smartphone terbaik untuk pelajar universiti, rider Grab atau Foodpanda dan pekerja muda. A6 Pro 5G merupakan satu-satunya telefon pintar dengan penarafan IP69 dalam julat harga yang sama. Ianya tahan dari rendaman air, suhu tinggi, semburan bertekanan tinggi, pancutan air kuat serta kemasukan debu. Oppo A6 Pro juga hadir dengan ketahanan gegaran grade tentera. Ia menggunakan kaca AGC DT Star DT Plus Crystal Shield yang menggabungkan ketahanan luar biasa dengan perlindungan impak yang hebat. Hasilnya, Oppo A6 Pro adalah 10% lebih kukuh berbanding generasi sebelumnya. Walaupun memiliki reka bentuk yang nipis dan elegan, Oppo A6 Pro ni memiliki bateri berkapasiti besar iaitu 6500 mAh dan ditambah dengan 80W SuperVOOC flash charge. 100% pengecasan boleh dilakukan di dalam masa 50 minit sahaja dan ada juga reverse wired charging. Seterusnya, Oppo A6 Pro juga hadir dengan sistem penyunjukan Super Cool BC. Ianya membantu peranti kekal sejuk, kurang terdedah kepada masalah panas yang berlebihan dan mengekalkan prestasi yang konsisten. Kami juga amat impress dengan skrin paparan yang disertakan pada Oppo A6 Pro ni. Ianya adalah paparan AMOLED Ultra Bright 120Hz berukuran 6.57 inci. Ianya memiliki teknologi High Brightness Sunlight dengan kecerahan sehingga 1400 nit yang pastinya skrin sentiasa jelas walaupun di bawah cahaya matahari. Next, sama seperti peranti flagship Oppo, AI Link Boost 3.0 juga disertakan pada Oppo A6 Pro. Ianya memberi isyarat telekomunikasi lebih stabil walaupun berada di dalam bangunan. Sangat sesuai untuk rider Grab yang perlu mengambil pesanan di pusat membeli belah dan perlu parking di basement. Seterusnya ialah Outdoor Mode 2.0. Ianya memastikan telefon pintar kurang mudah menghadapi panas secara berlebihan ketika penghantaran makanan atau berbasikal dalam cuaca panas. Ianya direka khas untuk situasi haba dunia sebenar. Last kali yang kita nak katakan adalah rekaan Oppo A6 Pro yang trendy dan estetik. Ianya tampil dengan bingkai bertekstur logam dengan reka bentuk yang sedikit melengkung, memberikan cengkaman yang selesa, licin dan rasa premium. Ianya tampil di dalam dua warna iaitu Stellar Blue dan Coral Pink. Lepas tengok semua features ni, korang mesti tertanya harga Oppo A6 Pro 5G ni kan? Ianya akan ditawarkan pada harga RM1199 dengan hadiah percuma gift box bernilai RM169 dan Oppo Care yang bernilai RM828 kalau korang buat pre-order dari 24 hingga 26 September 2025.